Okay? Kita hanya kuatkan takbir. Kita nak ikut orang, jangan suri. Faham? Kita duduk belakang dia, Allahu Akbar, kuatkan suara. Dia dengar, dia pun niat, aku imam. Jadi semayang berjamaah. Faham lagi? Pasal kita tengok ramai orang curi. Dia hidup belah orang. Dia ambil kitab mana? Dia dah ambil dalam kitab. Dia tengok orang lain buat. Dia duduk nengung di sejik, nyanda gitu, nyanda. Dia tengok ada orang buat. Dia baru aku tahu. Kena curi rupanya. Hak dia pula tu, hak dia ikut tu, dia tengok orang dulu pula. Tipu lah ke? Curi ni gini, kita pergi nak semayang, pernah dah sah. Kalau kita semayang seorang di belakang, makruh. Faham? Baru kita curi seorang di depan, suruh berundur. Tapi takbir dulu, Allahu Akbar, curi. Orang yang dicuri, sunat undur, duduk kat dia. Keluar mengundur, duduk kat dia jadi dua. Bila dua dikira satu saf, tidak makruh dah. Faham lagi? Jangan dia undur, mu masuk. Baca hanya kat dia. Nah.